Boleh cakap putu bambu, putu piring kat JB bukan senang nak jumpa. Lagi-lagi yang meriah, sekali gigit rasa kampung datang balik. Tempat ni tak buka lama, waktu dia limited. Gerai tepi jalan jadi perhatian. Inilah dia putu bambu, putu piring Wak Selamat. Lokasi kali ni di Taman Damansara Alif JB. Orang JB tak payah cek jauh-jauh, yang asli ada depan mata. Lagi-lagi tempat ni baru buka, ramai dia pun boleh tahan juga. Kita ada jual putu piring, dangai bakar, kelapa dengan putu bambu pandan dengan original. Berhadapan dengan Inso, Taman Damansara Alif, pukul 3 sampai pukul 7 je. Sampai habis lah. Setiap hari Selasa sampai Jumaat saja. Yang belum pernah cuba boleh datang sini, try putu Wak Selamat. Gula dia cair lembut bila makan. Kelapa banyak, cantik, memang sedap. Dan yang special rasa nostalgia tu datang dalam setiap gigitan. Antara yang paling laris, putu bambu pandan. Panas-panas, tak panas, boleh pulang. Satu bekas RM5. Rasa terasa manis kuat di depan. Hujung-hujung layan juga. Kalau cerita putu piring kat sini juga antara yang boleh cuba. Ramai yang suka. Yang lain sikit kat sini lebihkan gula Melaka, manis melekat bila makan. Tapi pilihan tu datang dengan adunan tepung dan juga kelapa yang cukup fresh. Harga sama, jangan risau, RM5 semua. Kalau rasa nak cuba kuih legend, kuih dangai ada kat sini. Tepi-tepi cukup garing. Aroma santan kuat terasa. Rasa dia kalau aku nak describe, nipis rangup gebu. Memang tak lari mana. Bagi aku kalau orang datang ke sini, kesungguhan owner buatkan semua orang takkan berhenti support mereka. Satu lagi, mereka memang betul-betul committed dan sangat-sangat konsisten setiap hari buka. Seminggu sekali pergi ke pekan. Pergi ke pekan menaiki kereta. Rasanya lazat, enak dimakan. Itulah warisan Wak Selamat kita. Jemput singgah ke putu bambu, putu piring Wak Selamat.